Oh, Diva A nak share lah point ni. Di bulan-bulan Ramadan Al-Mubarak ni kan, kau tengok je cara Diva berbuka puasa. Berbuka puasa ala Diva A. Diva A akan masuk restoran-restoran yang kau tengok ikanan non-Malis. Ikanan non-Malis. Tak ada Melayu-Melayu kodok sebudak-sebudak tersial ni, hapru-hapru ni kan. Bawa sial je. So Diva share video ni supaya korang sedar untung. Diva akan buka kat luar most of the day lah, most of the time. Hari-hari berbuka luar, hari-hari leading outlet. Tapi kau tengok leading outlet Diva A penuh dengan non-Malis. Kau salah tak? Kau tengok je. Diva tak duduk kawasan penuh-penuh Melayu tu, busuk-busuk Melayu tu. No. For what? Bawa sial, aku cakap bawa sial. Kan, nampak Diva A macam jakun melaun. Most. Kalau kau bertegur, ya, say hello, tak apalah. Ini tak. Macam sempudal-sempudal jakun. So, tak payahlah. Aku akan masuk restoran-restoran macam ni, penuh dengan non-Malis. Kau sekolah tak? Non-Malis. 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 Kau boleh duduk, dia orang pun tak kenal kau. Kau pun boleh melantak sepuas-puasnya. Kalau Melayu dia tercuit macam jakun melaun. Bila kita pandang tempat lain. Itulah bangsatnya Melayu. So bawa sial, aku cakap bawa sial. Dislike.